Ada cinta yang datang dari pandangan mata. Ada juga cinta yang tumbuh dari janji manusia. Tapi ada juga cinta yang datang dari dasar sungai. Cinta yang tidak boleh ditolak. Cinta yang tidak meminta izin. So malam ni, aku nak ceritakan dengan korang semua tentang satu cerita tentang seorang gadis tanpa disedar dia telah pun ditandai dan ditunang oleh seekor buaya jelmaan manusia. Salam and hi everyone. Welcome back to Bongkar Seram Channel. Hari ini Des nak berterima kasih sebab Des diberikan kesempatan untuk merakam episod ke-6 untuk Bongkar Seram series hari ini. Dan terima kasih kepada korang semua yang dah support channel ni, yang dah subscribe, like, share dan komen video kita yang lalu-lalu. Des ucapkan terima kasih daripada dasar hati Des, dan juga Des mewakili tim Bongkar Seram mengucapkan terima kasih kepada korang semua yang dah follow kita orang dan support kita orang. Bagi yang baru bertandang ke channel ni, tak kisah korang dari Malaysia ataupun dari Indonesia ke, kalau ada yang dari Indonesia, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe channel kita orang supaya kita orang boleh berkembang lebih lagi untuk memberikan lebih lagi konten-konten yang menarik untuk korang lepas ni. So malam hari ni Des nak cerita tentang satu kisah di rumah panjang lama. Dan cerita yang dahulu kalau pernah terjadi diceritakan kepada Des tentang seorang gadis yang tanpa disedar dia telah pun ditunang seekor buaya jelmaan manusia. Cinta ni, cinta yang kita tak faham. Tapi Des nak korang follow juga cerita ni sampai habis supaya korang tahu tentang cerita ni dan mungkin cerita ni menarik untuk korang. So, sebelum kita mula dengan cerita, Des nak korang layan iklan dulu. Kisah yang Des nak bawa kali ini adalah berkisah tentang seorang gadis yang bernama Ina dari rumah panjang Langgar suatu ketika dahulu. Ina adalah seorang gadis yang periang dan rupawan serta cantik. Dan pada masa dulu, rumah panjang Langgar masih lagi penuh dengan penduduk-penduduknya dan masih lagi kanak-kanak bermain riang di sekitar ruai kawasan rumah panjang tersebut. Dan di seberang rumah panjang tersebut, di depan rumah panjang tersebut, terdapat sungai yang digunakan oleh masyarakat sekitar tersebut untuk mandi-manda, membasuh baju dan mencuci pakaian serta yang lain-lain juga, kegunaan harian mereka. So, sungai tersebut memang terkenal dengan sungai yang mempunyai banyak buaya, tapi tak pernah berlaku lagi serangan buaya ataupun buaya mengacau penduduk semasa penduduk mandi di sungai tersebut. Apa yang menarik kali ini adalah sungai tersebut memang selalu digunakan oleh masyarakat di situ untuk mandi. So Ina seperti kebanyakan orang-orang ataupun masyarakat di situ memang selalu menggunakan kaedah sungai tersebut untuk mandi, mencuci pakaian dan sebagainya. So seperti biasa, Ina dia pergi ke sungai tersebut dan mandi sebelum matahari nak terbenam. So dalam keadaan sekitar petang jam itulah dia pergi ke sungai tersebut untuk mandi. Tengah dia mandi, tengah dia menyentar rambut dia, tanpa dia sedar, dia terpandang sesuatu yang berkilau di celah-celah batuan di sungai tersebut. Sebab sungai tersebut sangatlah jernih dan boleh nampak di dasarnya. Dan si Ina yang tengah mandi ini dia perasan sesuatu yang berkilau di antara celah-celah batu tersebut. Bila diamati betul-betul, Ina perasan sebuah cincin dengan ukiran yang halus, tapi rupanya ada ukiran seperti sisik buaya.
Ina nampak cincin tersebut, dia ambil. Dalam hati dia berkata, wah, cantiknya cincin ni. Dia tanpa dia sedar, dia terus sarungkan ke telunjuk manis dia. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba kawasan di sekitar sungai tersebut menjadi senyap. Kawasan hutan yang tadinya penuh dengan bunyi-bunyian cengkerik, penuh dengan bermacam bunyi angin, tiba-tiba angin terhenti, hutan menjadi sunyi, dan sekawan burung-burung tiba-tiba bertempiaran terbang dari kawasan tersebut. Ina, walaupun dia terasa yang macam dia tak sedar hati, tapi dia tetap teruskan untuk mandi kat situ. Dan tanpa Ina sedar, dia telah pun ditandai dan ditunang oleh seorang penunggu sungai, ataupun lebih tepat lagi, seekor buaya jelmaan manusia. So, setelah Indah mandi dari, dia pun baliklah ke rumah Panjang. Balik dia ke rumah Panjang, dalam malam tu juga, sebelum dia bersiap nak tidur, dia tiba-tiba terdengar something, bunyi seperti orang menarik kaki dia, menyeret kaki dia di lantai, yang seperti orang yang malas jalan tu. Dia menyeret, tapi dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Dia menyeret kaki, menghampiri bilik Ina, dan Ina rasakan ada sesuatu yang pelik kat situ. Tapi Ina tak hiraukan. Mungkin adalah penduduk-penduduk yang baru balik dari berburu ataupun apa time tu. Cuma Ina tanpa disedar, dia mendengar bunyi sesuatu bergeser di lantai. Ina pergi tengok. Sebab time tu rumah Panjang, dia boleh tengok dari lantai tu, dia ada macam lubang kecil yang dapat ditengok. Di lubang kecil tu, Ina nampak pasir-pasir halus berguguran, seperti ada seseorang berjalan di atas lantai. Tapi Ina tak hiraukan malam tu. Ina terus tidur juga. Pagi esoknya, si Apai, ataupun lebih tepat lagi, si ayah Ina, dia terkejut sebab dekat bilik dia terdapat banyak sangat kesan-kesan tapak kaki buaya tu. Tapak kaki buaya dengan kawasan pasir, buaya yang telah meminjak pasir tu. So tapak kaki yang dengan kesan pasir tu ada di rata-rata di tempat di bilik rumah Panjai Ina dan family dan tu. So sebab dia banyak tu, apa pun jadi heran. Dia ikut, dia follow trail jalan buaya tu, dia ikut, dia follow sampai ke penghujung dia. Bila hampir nak tu, tiba-tiba kaki yang dari tapak kaki buaya bertukar menjadi tapak kaki manusia. Itu yang mengherankan bagi si bapa Ina, ayah, ataupun dipanggil Apai. Penduduk rumah Panjang pun tahu yang tanda ni bukan tanda biasa. Ini adalah suatu benda yang luar biasa. So malam tu juga, setiap malam dalam masa yang sama, tepat pada masa yang sama, Ina selalu diganggu oleh penampakan sebuah sosok lelaki yang berambut panjang, tampan, rupawan. Tetapi dalam masa yang sama, dia berbau hanyir lumpur dari lumpur sungai, menyeret masuk ke dalam hidung si Ina. So Ina dapat rasakan yang itu bukanlah manusia. Walaupun Ina sedar yang dia bukan manusia, tapi Ina still sentiasa merindukan belayan kasih sayang lelaki tersebut. Apa yang mengherankan bagi Ina adalah mata lelaki tersebut, dia bertukar seperti mata seekor reptilia. Walaupun Ina seperti ingin menolak ajakan lelaki tersebut, tapi setiap kali lelaki tersebut datang, hati Ina terasa tenang. Walaupun sebaliknya itu adalah petanda buruk yang mungkin akan menimpa si Ina. Si Ina seperti orang yang angau
dan jatuh cinta yang sangat teruk pada lelaki tersebut. Walaupun dia sedar yang benda tu bukan rumah, tapi Ina tak dapat mengawal diri. Dia seperti dipukau oleh lelaki tersebut. Pagi tu juga si bapa Ina, si Apai itu tadi, sebab dia selalu sangat nampak tanda tu, dia ikut lagi tanda tapak kaki itu sampailah dia menuju ke tebing sungai tersebut. Si bapa Ina melihat buaya putih yang besar tengah terapung di sungai tersebut, memerhati Apai dengan mata yang tajam. Si Apai yang tergamam dan terkejut, dia melihat balik. Dia tahu yang itu bukan petanda biasa. Itu adalah penunggu sungai tersebut. Si bapa Ina seorang yang tahu tentang ilmu lama, tahu tentang petanda-petanda yang baik ataupun buruk. Dia dapat rasakan yang kali ini ada benda buruk yang terjadi kepada family dia. Jadi tanpa berfikir panjang, si Apai itu tadi pun dia meminta pertolongan seorang dukun tua ataupun lebih dikenali sebagai dukun buaya tertua di kawasan tersebut, iaitu Manang Ramba, untuk melakukan apa yang sepatutnya untuk cek tentang keadaan family ataupun orang-orang di rumah panjang tersebut. Pada malam tu juga, sebelum malam tu petang, si Manang Ramba pun sampai di rumah panjang Langgar tersebut. Dia datang ke situ. Dia tahu, sekilas pandangnya dia tahu ada something yang tak benar. Dia tengok di tangan telunjuk manis si Ina dia nampak satu cincin. Cincin tu terus dia amati dan dia tahu apa yang cincin itu, apa maksud sebaliknya untuk cincin tersebut. Dia pun berkata kepada Apai, anak kau ni, si Ina, sebenarnya telah ditunang oleh seseorang. Bukan seseorang, tapi siapa yang menunang si Ina. Si Apai ni pun dia terperanjat. Ditunang. Siapa yang menunang? Si Manang Ramba pun cakap, bukan siapa yang menunang, tapi apa yang menunang si Ina ni tadi. Lepas si Manang Ramba cakap macam tu, Manang Ramba terus melihat ke arah sungai di depan tersebut dan berbisik kepada Apai. Dia dah datang. Serentak dengan tu juga bunyi seperti satu dentuman kuat dan gegaran di rumah panjang pun berlaku. Siapa cakap, siapa yang datang? Siapa yang datang? Si Manang Ramba pun sekali lagi menyebut, dia takut sampai. Okay guys, sampai di situ sajalah cerita untuk episod 6 kali ini, untuk part 1. Lepas ni akan ada sambungan di part 2 lepas ni. Korang jangan risau, kalau korang nak tahu lagi tentang ending cerita ni, boleh ke Manang Ramba merawat penyakit si Ina ni, atau mungkinkah si Ina ni penyakit dia tak dapat dirawat. Kita tak tahu apa yang jadi. So, kalau korang curious tentang apa yang berlaku, kekecohan yang berlaku lepas ni, korang jangan lupa untuk tonton di part 2 juga nanti ya. So untuk korang semua yang berjaya menghabiskan cerita si Des, berjaya menghabiskan cerita Des ni, Des ucapkan tahniah kepada korang, tahniah kepada Des juga sebab berjaya menghabiskan cerita ni untuk korang. So jangan lupa untuk sentiasa share kita orang punya video, subscribe. Bagi yang belum subscribe ni, korang subscribe lah channel kita orang, subscribe, like. Dan Des sangat-sangat appreciate kalau korang boleh komen video ni juga. So Des tahu yang korang habiskan video ni. Mungkin ada pengalaman-pengalaman korang di luar sana tentang gangguan-gangguan yang misteri yang korang nak share pun, boleh share dekat situ. Mungkin ada pengalaman yang hampir sama macam yang Des ceritakan. So by the way, sebelum Des nak mengundurkan diri, Des nak ucapkan tagline yang selalu Des gunakan untuk bongkar seram. Semakin dibongkar, semakin seram. Bye bye everyone. Jumpa lagi di part 2
episode 6 ditunang oleh buaya. Ciao.